Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menerangkan penggunaan bahan bantu digital yang telah dibuat oleh saya. Jadi standard kandungan yang telah dipilih ialah daripada aspek tata bahasa, iaitu memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran yang saya ambil ialah 5.1.5.1.1, iaitu murid boleh memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks. Saya telah mengambil bahagian 1 Roman dan 2 Roman, iaitu kata nama am dan kata nama khas. DSKP tahun 2. Baik, jadi saya telah mengambil daripada buku teks daripada tema kekeluargaan, buku teks tahun 2 di pada muka surat 6. Jadi saya juga sertakan lembaran kerja yang akan dilakukan secara berkumpulan. Jadi murid akan duduk di dalam kumpulan dan mengisi contoh kata nama am dan membina ayat daripada kata nama am yang dipilih. Dan terdapat juga bonus cabaran ataupun soalan kebat untuk membina ayat yang paling kreatif menggunakan kata nama am yang tersebut. Jadi murid akan membentangkan di hadapan kelas. Jadi setelah itu terdapat juga permainan Doraemon pembelajaran interaktif yang dicipta sendiri oleh saya. Jadi permainannya saya nak pergi cari harta karun saya. Nak ikut ke? Tunggu saya. akan duduk secara berkumpulan dan menjawab soalan ini di dalam kumpulan masing-masing. Dan apabila satu kumpulan itu dipanggil, jadi mereka boleh mencuba untuk memilih mana-mana huruf dan akan keluar soalan berbentuk begini. Jadi murid perlulah menjawab soalan ini apabila masa di atas telah tamat, akan berbunyi waktu negara. Murid pilih kata nama khas atau kata nama am. Jadi murid yang menjawab soalan yang betul akan mendapat markah dalam kumpulan. Baik, jadi terdapat juga soalan yang lain seperti soalan ini. Jadi murid akan sampai ke masa ini dan memilih jawapan yang betul. Apabila murid memilih jawapan yang salah, contohnya kata nama khas ditekan kata nama am, dia akan kehilangan 3 markah. Jadi begitulah contoh permainan yang telah saya buat di dalam bahan bantu digital ini.